Aku ke yang salah? Ini aku yang dahulu suka kamu, namun kamu mengabaikan cintaku dulu. Dan kini kau bilang mencintai aku. Maaf rasaku sudah lenyap. I don't love you Esok? Cim Kail, ramai wartawan hiburan nak interview you. Cakap dekat diorang yang tak berminat. I bukan selebriti ke yang influencer diorang nak interview. I dah bagi tahu diorang, tapi diorang asyik push-push I nak tanya pasal you dengan orchid. You tak payah jawab. You say sorry, terus letak phone. Baiklah Cim Kail. Aku tak faham dengan kawan kau tu. Macam mana dia boleh berani muncul kat mahkamah tu teman Sufian? Dia lupa ke siapa yang tolong dia masa nak bercerai? Tak lain, aku tak cakap pasal tu. Aku tolong dia pun ikhlas sebelum ni. Aku tahu kau ikhlas. Sufian tu pun satu. Kau main bangga dia bawa Seri. Dia tak malu ke wartawan ambil gambar dia? 11 tahun kan Ain aku kahwin dengan Sufian. Hari ni hari paling sakit pernah aku rasa. Tapi aku tak boleh nangis. Aku tahu kau kuat, okey? Lagipun, tak guna kau nangis untuk orang macam tu. Aku kuat. Tapi aku cuma takut anak-anak aku yang tak kuat. Aku tak pernah sangka yang orang akan lalui semua ni. Rasa semua ni. Broken family. Aku dapat rasa dia orang akan faham. Anak-anak kau pun dah besar. Sebab dah besar lah, aku takut diorang tak faham apa benda yang baru tu. Benda tu baik ataupun tak yang diorang tahu, cuma mami jadi diorang famous, tu je. Kau jangan risau sangatlah. Nanti kau jumpa diorang, kau explain lah. Kau tolong cekkan ke rumah. Aku nak cek rumah lah sebab bila nak duduk hotel je kan. Kenapa kau tak nak duduk rumah lama kau je? Seri dah keluar dari rumah tu kan? Aku tak nak nanti kalau aku duduk sana, aku tambah sakit lagi. Tapi kawasan rumah aku tu biasa je. Tak sesuai lah dengan kau. Aku manusia biasa je, Ain. Aku tak kisah pun duduk mana-mana. Janji rumah tu sesuai untuk aku dengan anak aku dah. Memanglah. Tapi dalam kalangan influencer, kau yang paling famous. Itu dulu. Sekarang kau tengoklah followers aku pun tinggal berapa je. Nanti aku cuba cari kalau ada orang nak sewakan. Bagus juga. Kau berjiran dengan aku. Aku balik dululah. Anak aku kat rumah. Apa nanti kau call aku, Thank you tau. Tolong aku. Sorry sangat aku susahkan kau. Ish, kau ni tak susah lah. Aku gerak dulu, Bye. Bye.
Mana semua frame aku dekat sini? Entah. Kau ambil ke? Aku nak buat apa? Ha? Kau nak aku mengadap lagi? Muka bukan bini kau? Memang taklah. Habis tu, kalau bukan kau siapa? Kau suruh Seri? Taklah. Tapi bagus juga. Seri turunkan semua gambar perempuan tu. Sikit mata je. Kau jangan nak baik balik dengan perempuan tu. Perempuan sekali dia curang, selamanya dia akan curang. Aku dengar Seri dah pindah rumah lain. Kau bagi rumah tu Tak adalah. Tu aku tolak gaji je. Berapa dia bayar sewa? So dia pindah keluar, duduk rumah aku. Engkau pun sewa rumah kan? Memanglah, tapi rumah aku tu fully furnished. Aku boleh bagi dia sewa lagi murah daripada rumah dia sekarang. Habis tu kau dengan Zain nak duduk mana? Aku dengan Zain boleh duduk sini. Boleh aku tolong jagakan anak-anak kau. Tak payah. Aku boleh jaga anak-anak aku sendiri. Alah kau ni, aku nak tolong kau. Kau cakap macam tu pula. Ni kau cakap kau nak kahwin kan? Bila kau nak buat dia jumpa aku? Nantilah. Takkan suami aku tu kerja hebat. Dia sibuk. Bukan macam kau. Kerja duduk rumah aje. Dah lah. Aku nak keluar. Kau tolong tengokkan Zain. Sufian, boleh tak kau QR sikit duit dekat aku? Malulah aku kalau aku tak boleh nak belanja kawan-kawan aku. Dia orang tak sabar nak tahu pasal perceraian kau. Boleh QR sikit? Saif, Putri kenapa makan pizza malam-malam macam ni? Nanti Mami... Daddy terlupa ke Mami tak ada dekat rumah ni? Ya, Daddy tahulah Mami tak ada kat rumah ni. Tapi tak elok makan pizza malam-malam macam ni. Kan makan nasi tu lagi elok. Nanti kalau malam-malam lapar macam mana? Saya craving nak rasa pizza Aunty Seri buat. Alah awak ni, bukannya selalu diorang makan pizza pun. Lagipun ni saya masak tau. Bukannya beli kat luar yang tak berapa sihat tu. Ya, saya faham. Tapi tak elok malam-malam macam ni makan pizza. Awak janganlah ikut kehendak diorang sangat. Yang penting anak-anak makan kan? Awak nak makan tak? Kat dapur ada lagi. Saya ingatkan Zain ada tapi akak awak dah ambil. Tak apa. Aku tak lapar. Saya dah kenyang. Puci pun dah kenyang. Dah kenyang? Okey. Boleh pergi cuci tangan, basuh mulut, lepas tu naik atas, perus gigi, okey? Okey. Ni. Gambar-gambar kat depan tu awak yang turunkan ke? Why? Yelah, saya kesiankan anak-anak. Saya tak naklah diorang sedih. Tengok family diorang macam ni. Sebab tu daripada awal saya dah cakap dekat awak, fikir pasal anak-anak. Tak guna saya fikir pasal anak-anak. Kalau saya ni nampak macam lelaki dayus. Dah lah. Awak janganlah marah-marah, okey? Kalau awak tak nak makan pizza, saya boleh masakkan awak nasi goreng cili kering yang awak suka tu. Awak ni kan, memang boleh baca orang ke macam mana? Macam mana awak tahu saya nak makan nasi goreng cili kering tu? Saya bukan baca. Tapi saya faham. Bukan susah pun nak faham awak. I don't love you anymore. Malu ke duduk rumah macam ni? Nak malu kenapa pula? Dia pakai duit dia, bukan minta duit orang. Memanglah. Tapi cuba you imagine daripada banglo ke rumah yang biasa-biasa je. Oh, Tanta, you yang hasut Orchid supaya duduk dekat dengan you kan? Yelah, senanglah diri tu nak ambil kesempatan. Tak adalah mana ada. Aku sendiri nak pindah sini. Aku sukalah rumah ni. Cantik. Bilik pun okey sesuai untuk anakku kalau datang. Cap, anak-anak you Sufian yang jaga ke? Kita orang sepakat jaga sesama. Jadi aku boleh ambil je anak aku bila masa. Jadi betul lah apa yang netizen komen tu Betul lah selama ni Sufian yang jaga anak-anak you. Kau tak kahwin lagi, Lisa. Mana kau faham kehidupan berumah tangga tu macam mana? Mana ada mak yang tak sayangkan anak-anak dia? Lebih baik tak kahwin kan daripada bercerai. Dah lah, panaslah kat sini. Apa kata kita pergi lepak kafe? Jom. Aku kan Aida. Mana boleh keluar.
Tapi lah kau ajak lain. Ajak Syakila sekali. You ni, tak payahlah nak ikut sangat adat Melayu tu. Lagipun kalau you keluar pun, bukannya you buat apa-apa pun, kan? Tu bukan adat Melayu. Edah tu hukum agama. Oh lupa. Kau belum pernah kahwin. Mana kau nak tahu pasal cerai ni semua? You tak payah nak pilih I boleh tak? Mana ada aku pilih kau? Kau terasa ke? Ish, dah lah. Buat sakit hati je lah cakap dengan you ni. Okey, I balik dulu Bye. Hati-hati jalan. Marisa, take care. Kau ni tengok dah merajuk dah dia. Benda lah. Biarlah dia. Dia cakap orang boleh pula. Bila orang cakap dia, sentap. Kau lah. Buat apa ajak dia datang sini? Mana ada aku ajak dia. Dia yang mesej aku cakap nak datang tu rumah. Aku cakap datang je lah. Dia datang bukan dengan niat baik pun. So, bila kau nak ambil anak-anak kau? 7 minggu kot. Aku kena susun dulu jadual kerja aku. Sofian dah bagi balik dah semua duit yang dia dah ambil kat klien tu. Mana boleh macam tu? You tiba-tiba nak tarik review tu balik. I dah fikir konten tau apa benda yang I nak buat untuk Seri. Sekarang ni you nak tarik balik. Mana boleh? Ya, I tahu projek tu projek untuk Orchid sebelum ni. Tapi you dah setuju kan dengan I? You dah cakap you nak bagi dekat Seri. Sekarang ni you tiba-tiba nak tarik balik. You nak bagi kat Orchid balik. You tahu kerja ke tak tahu kerja ni? 1 million? Okey. Kalau you nak tarik balik, okey. Tapi I takkan return payment tu. Kira burn. Jadi you sanggup lah burn payment tu. Okey. Awak, kenapa ni? Tak ada apa-apa. Ada a few client call. Diorang cakap diorang nak tarik semua review yang suruh saya buat dengan awak. Tak apalah. Mungkin bukan rezeki kita. Awak janganlah marah. Nanti adalah tu rezeki kita. Sekarang ni saya tak faham. Macam mana followers dia boleh naik sampai 1 million macam ni? Ini dia beli followers lah ni. Awak, dah lah. Lagi awak fikir pasal dia, lagi awak sakit hati kan? Awak. Sorry. Betul cakap awak. Rezeki kita dah datang. Ada seorang distributor ni, dia agree untuk collab dengan kita untuk eyeliner kita tu. Saya nak pergi jumpa dia kejap. Awak nak saya teman tak? Tak apalah awak. Awak standby je lah. Saya takut nanti saya balik lewat. Saya nak minta tolong awak ambilkan Saif dengan Putri. Okey, kalau macam tu, saya bagi tahu mak saya lepas dialisis. Balik rumah je lah. Tak payah datang sini. Okey. Good luck awak. Saya doakan awak. Thank you. Saya pergi dulu Take care. Hello? Finally, you angkat juga call I. I cuma perlukan masa sikit je. It's okay, I faham. By the way, happy 1 million followers. I dah cakap dah dengan you. Mesti you boleh dapatkan balik followers you. Thank you, Mikael. Thank you je ke? Yalah, thank you je lah. Habis tu nak apa lagi? Tak adalah, I gurau je. I dengar klien-klien lama dah cari you balik. Betul? Betul. Alhamdulillah.
Ni you tengah buat apa ni? Oh, I tengah set up nak buat video review untuk klien. Oh, sorry lah you sambung dah buat kerja balik. I call ni pun sebab tadi tu je. Bye. Mikael, Ya? thank you tau. Most welcome. Tengok. Inilah bilik Mami. Nanti kadang bila anak Mami datang, boleh tidur sini. Mana Mami? Tak nampak pun. Cuba Mami tunjuk. Ya, ni. Nah, tengok. Ha, nampak tak? Ha, nanti kan saya Putri tidur kat sini dengan Mami, okey? Wah, cantiknya. Mami, rumah Mami besar tak? Tak adalah besar mana pun, tapi Saif dan Putri mesti suka. Ada kolam tak? Nolah. Datang sini jumpa Mami ke atau nak mandi kolam? Bila Putri dengan Abang boleh datang sana? Saif, Putri. Tak dah lah tu. Buat apa lagi tu? Dah pergi naik atas tukar baju? Alah, kejap lah nanti. Saif, Putri. Kan Mami dah cakap. Balik sekolah je, terus pergi tukar baju. Ingat tahu, kena disiplin. Alah, sekejap lah Mami. Saya penat ni. Dah lah Daddy tak ambil kita orang. Alah, Aunty Seri datang ambil kita orang naik servis car tu. Panas lah. Sekarang ni pergi naik tukar baju dulu. Kalau panas, terus mandi. Tapi ingat, jangan mandi kolam time-time macam ni. Tunggu petang sikit baru mandi, okey? Okey, Mami. Okey. Mami sayang sangat dekat Saif dengan Putri. Okey, love you too, Mami. Bye. Bye. Dah lah tu, pergi naik atas. Kalau nak swimming, Aunty boleh teman. Betul ke, Aunty? Kalau Abang nak pergi swimming, Abang pergilah. Adik tak nak panas. Alah, janganlah merajuk. Tak apa. Aunty teman swim, okey? Jom. I don't love you anymore. Oh, ni kerja kau kan? Kau jangan ingat aku tak tahu lah. You cakap apa ni? Ha? You yang datang sini buat kecau. Ya, aku takkan datang office sekarang engkau ni lah. Kalau engkau tak hasut distributor aku untuk reject semua produk aku. You cakap ni ada bukti ke? Kau tanya aku bukti lagi. Engkau kat kafe tadi engkau buat apa? Engkau cuba nak hasut dia kan? Kalau engkau ni distributor paling terbesar dekat Malaysia ni, kenapa engkau nak kena buat semua benda tu, ha? Ke ni semua Orchid yang suruh? Tak payah nak libatkan Orchid. Kenapa? Sebab sekarang ni dia dah jadi buah hati kau ke? Sebab tu kau nak bertahan dengan dia? Orchid tu bekas isteri you. Sampai bila-bila pun dia tetap mak kepada anak-anak you. Ya. Sampai bila-bila dia jadi bekas isteri aku. Dan sampai bila-bila dia jadi mak kepada anak-anak aku. Tapi benda tu tak mengizinkan kau dengan dia menghancurkan kerjaya aku, memalukan aku dan tenangkan aku bercerai. Encik Mikael, I panggil security, okey? Sekarang ni kau nak panggil security. Asal? Kau takut sebab kau salah kan? I tak takut dengan you. I cuma tak nak kotorkan tangan I dekat tempat I cari rezeki.
Aku boleh, kau tunggu tangan aku. Aku takkan lepaskan kau. Aku akan viralkan kau. Kau tengoklah nanti. Kau tak payah sentuh aku lah. Aku belum settle lagi dengan kau. Abang tolong bawa dia keluar. Kau ingat lah? Cik Mikael, you okay ke? Okay. You nak I buat report? Tak perlu lagi. You boleh keluar sama buat kerja. Sufian? Oh, ni masih sebab orchid buah hal lagi kan? I pun tadi baru je singgah rumah baru dia. Patutlah dia call orang curi-curi. You tak payah masuk campur lah. Ni entah orchid hantar you datang sini kan? No, mana ada. Lagipun orchid tu kan baik sangat pula dengan I. Dia tu fake je. And lagipun bukan ke dia tu naik pun sebab you. Geng-geng influencer lain pun tahulah yang dia naik sebab you. Oh, and by the way, I ada text you hari tu tau, tapi you tak reply pun. Anyways, I boleh buat review kalau you perlukan pertolongan lah. I charge murah je. Don't worry. Tengoklah macam mana. Jangan lupa tau, call I. Apa alasan dia tak nak ambil barang kita? Dia masih ingat yang orchid tu face of brand kita. Sedangkan satu Malaysia dah tahu yang saya dah bercerai dengan orchid. Ke dia fikir awak dengan Orchid masih okey pasal bisnes? Saya tak tahu. Tapi apa yang saya tahu, ini semua plan Mikael dengan Orchid. Dia cuba nak bagi harapan dekat kita, lepas tu dia nak kenakan kita je. Dia ingat senang ke nak jatuhkan kita? Ha? Awak, dah lah. Lately ni saya tengok awak ni asyik marah je. Saya takut awak sakit je nanti. Okey, macam ni. Apa kata kalau tak ada siapa nak tolong edar barang kita buat sendiri. Saya boleh tolong awak. Tak apalah, nanti awak penat pula. Saya tak nak susahkan awak. Tak susah pun. Lagipun awak dah banyak tolong saya. Kita boleh guna akaun yang awak buat tu. Kilang pun dah email saya. Diorang cakap, hari ni kita dah siap. So, saya akan mintakan sampel untuk hantar kat kita. Awak okey tak kalau stok-stok tu kita hantar kat rumah saya? Kenapa tak hantar ke sini je? Nanti kalau awak nak buat konten, susah pula. Lepas tu haters boleh cakap yang barang kita tak laku. Namun semua itu dahulu saat aku terlalu suka. Kenapa awak pandang saya macam tu? Sebab awak cantik. Bukan cantik, saya pandai. Awak ni malulah saya. Saya cuma bagi pendapat je. Awak nak tahu tak? Dulu masa saya dengan Orchid, semua benda ni saya kena fikir seorang-seorang. Termasuklah untuk dia. Tapi dengan awak tak. Dah lah awak. Tak payahlah cakap pasal benda yang dah lepas. Tapi nanti, kalau ada order masuk macam mana? Awak nak buat seorang-seorang ke? Kita boleh ambil staff part-time untuk tolong packing. Kalau saya ada kat sini, mak ada kat rumah. So tak adalah orang luar boleh masuk rumah awak. Betul? Kalau macam tu, kita start esok. Saya boleh datang awal. Kalau awak okey lah. Ya, okey. Okey. Namun Bijak awak ni. semua itu dahulu saat ku terlalu suka pada kamu tanpa berfikir
ada tengok social media tak? Tak ada, aku cuma post pasal kerja lepas tu keluar balik. Kenapa? Aku tunjuk ni, kau jangan marah tau. Ni, followers aku share pagi tadi. Sufian buat live. Assalamualaikum semua. Ramai dah tanya-tanya saya apa jadi pada brand saya selepas kami bercerai. Buat masa sekarang ni saya rasa saya tak nak cakap pasal perceraian saya sebab semua pun tahu siapa yang salah, siapa yang betul dalam hal ni. Tapi apa yang saya nak bagi tahu dekat semua, brand tu adalah brand saya. Dan sebelum ni Orchid tu hanyalah face off dan dibuat kerja-kerja face off saja. Tapi demi menghargai followers ataupun supporter-supporter saya, anda semua boleh join live Seri kerana Seri akan menjadi face off untuk brand saya yang terbaru. Aku tak tahulah kenapa dia nak kena buat live bagi tahu semua yang kau dengan dia dah bercerai. Padahal semua orang dah tahu. Ain, itulah teknik dia untuk naikkan engagement dia. Dia tahu netizen suka sistem macam ni. Dia buatlah. Ni pun followers aku ada share video Seri tengah jual produk baru tu. Dah, aku tak ambil tahu hal orang. Habis tu, takkan kau nak biar je? Tu brand kau juga dengan Sufian. Ain, kalau aku cakap pun, kau akan cakap aku bodoh dan aku terima benda tu semua. Sebab memang aku rasa macam tu sekarang. Ya betul, memang itu dia punya brand dia, nama dia seorang. Jadi, biarlah apa dia nak buat. Aku, padaku dan dia seutuhnya, sekukuhnya janji kita satunya di jiwa kita bina bahagia hingga ke syurga. Destinasi sudah sempurna untuk bersama. Bagus betul idea awak. Semua orang cakap saya pandai jaga anak. Diorang tak tahu yang selama ni awak jaga anak-anak awak. Sorry, saya tak ada niat pun nak burukkan Orchid. Tak apa. Awak tak burukkan pun. Biar semua orang tengok apa sebenarnya yang terjadi. Tapi macam mana pun Orchid kan tetap mak kepada anak-anak awak. Ada saya cakap dekat awak tak yang Orchid nak datang ambil budak-budak tu? Ada? Why? Awak izinkan ke? Macam yang awak cakap, Orchid tu mak kepada budak-budak tu juga. Jadi saya tak nak halang sebab saya tak nak dia cari kelemahan saya. Busy betul? Banyak ke order? Tak berapa banyak sangatlah awak. Mungkin diorang tak percayakan saya lagi kot. Tak apa. Semua benda ni kan ambil masa. Kita lama-lama okeylah tu. Oh ya, kejap lagi mak datang sini. Saya ada orderkan servis kau untuk mak bawa dia datang sini. Sebab dia pening lepas dialisis. Okey. Boleh. But mau okey ke dengan rumah baru tu? Okey? Dia bersyukur sangat yang awak tolong kita. Dia tak habis cakap yang awak ni baik. Dan dia suruh saya kenang jasa baik awak tu. Okey. Pukul berapa dah sampai nanti? Lagi setengah jam kot. Hai. You datang nak jumpa I ke? Tak. Alah, you ni. I ingatkan you dah fikir dah apa I cakap hari tu. I okey je, apa-apa brand pun. I tak kasih mahal. Kalau pasal tu, I tak ada kuasa. I ni distributor je. You ni pandai buat lawak kan? Tak payahlah nak rendah diri sangat. Ya, I tahu you tu distributor. Tapi, pengaruh you tu besar tau. Influencer-influencer lain pun tak buta lagi lah. You kan penyebab yang Orchid tu naik semula. Orchid naik sebab usaha dia. Sebab prestasi dia bagus.
And Orchid tak ada kontroversi. Ya ke tak ada? Ke you dah lupa yang you ni lah penyebab dia diceraikan? Mikael, you sebenarnya rasa bersalah kan dekat Orchid sebab tu you naikkan dia balik kan? Mikael, Orchid tu janda. Takkanlah you nak buy one free tu kan? Kau kenapa? Tak ada apalah. Kalau tak ada apa, tak payahlah empas barang. I tak tahulah ilmu apa yang you pakai Ha? Apa yang you bagi kat Mikael tu sampai buatkan dia asyik pandai you je? Kau cakap apa ni? You tak payahlah buat-buat tak faham. You tahu tak, you punca Sufian tumbuk Mikael. Hah? Tak payahlah nak buat muka terkejut sangat. Kalau nak fake sekali pun, tak payahlah nak melampau sangat. Lama-lama orang pun boleh muak, tahu tak? Muak! Kau cakap apa ni, Lisa? Konon dalam medah, ha? I ajak keluar, you langsung tak nak. Tapi jumpa Mikael kat sini boleh pula, kan? Kau cakap baik-baik, Elisa. Bila masa okey bagi jumpa Mikael? Dia selalu dengan aku lah. I don't love you anymore. Kenapa you tak bagi tahu ayah Sufian serang you? So ni ke sebab dia bilik makeup tadi riuh sangat? Mikael, jawab soalan I. Kenapa I kena bagi tahu you pula? Kenapa you kena bagi tahu I? Sufian serang you, mestilah you kena bagi tahu I. Orchid, tak semua benda yang jadi dekat dunia ni semua salah you. I rasa you dah boleh stop salahkan diri sendiri. Kalau bukan sebab I, sebab apa lagi? Okey. Sufian serang I sebab dia tuduh I hasut distributor untuk tak ambil produk dia. Padahal distributor tu tak jadi ambil sebab yalah, Sufian nak percentage yang lagi tinggi. Sufian tu cuma bekas suami you. Tak semua salah dia. You yang kena tanggung. Cukuplah apa yang dia dah buat dekat you selama ni. Tak payah you nak sakitkan diri sendiri. Dah konon. Tak payah nak gunakan agama lah kalau nak buat maksiat. Saya nak hantar awak tak bagi. Tak payahlah. Nanti kena bawa budak-budak pula. Kesian diorang. Apalah, bawa diorang mesti happy. Dah sampai? Pak Long awak? Halo. Assalamualaikum. Salam. Nak balik dah ke? Baik awak pergi panggil mak awak. Sebelum Pak Long ni fikir bukan-bukan. Mak? Hati-hati, Mak. Kejap. Nanti kalau pening lagi, kita pergi klinik terus, okey? Tak apa. Makcik dah biasa macam ni, nanti dia okey sendiri. Awak dengan Pak Long masuklah. Nak saya buatkan air tak? Tak apa, Pak Long datang sini bukan sebab nak minum pun. Nanti bila saya balik, saya packing barang yang dah masuk tu. Tak payahlah air part time. Saya boleh buat seorang. Kereta dah sampai ke? Tak nak sampai dah. Saya balik dulu Pak Long. Ni. Hati-hati, okey? Kamu tak terfikir ke nak cari staf lelaki? Kenapa pula? Yalah, untuk elakkan fitnah. Kamu tu lelaki, dia perempuan. Lainlah kalau Orchid ada dalam rumah ni. Saya dah tak ada apa-apa dengan dia, Pak Long. Dia tak layak pun duduk dalam rumah ni. Tak salah pun. Masih lagi dalam tempoh edah. Apa niat Pak Long datang sini sebenarnya? Sufian, Pak Long ni bercakap sebagai orang tua. Mewakili arwah ayah kamu. Tak sepatutnya kamu biarkan Orchid macam tu. Dahlah keluarga dia jauh. Lepas tu kamu cakap macam-macam dalam sosial media. Purukkan dia. Untuk apa semua tu?
Saya dah agak dah Pak Long. Mesti Orchid yang suruh Pak Long datang sini kan? Mesti dia buruk-burukkan saya. Dia mengadu dekat Pak Long. Tapi ni saya nak tanya Pak Long. Pak Long ada tanya dia, kenapa saya buat semua benda ni? Tak kan? Kamu terlelaki tau. Cerai ni bukan untuk diraikan. Dan bukan untuk kamu raih simpati. Kalau nak berniaga, kamu buat je cara nak berniaga. Tak ada siapa pun nak meraihkan ataupun meraih simpati lah Pak Long. Saya nak semua orang faham. Dan saya tak nak semua orang salah faham. Tak semua masalah kamu boleh cerita pada orang lain. Cukup sekadar Allah saja yang tahu. Ataupun kamu simpan je dalam diri sendiri. Pak Long tak perlu nak nasihatkan saya. Pak Long tak tahu pun apa yang saya lalui dalam hidup saya. Cukuplah Sufian. Hentikan semua ni. Pak Long tak nak satu hari nanti kamu sendiri yang menyesal. Kenapa pula nak kena berhenti? Kamu cakap apa ni Zalia? Zain masuk dalam, sayang. Ya, Mama. Saya cakap, kenapa perlu Sofia berhenti buat semua tu? Biarlah dia nak cakap apa pun. Apa yang dia cakap tu benda betul. Bukannya dia tipu. Sebagai seorang kakak, kamu sepatutnya berfikiran waras. Tegur, nasihat adik kamu ni. Cukuplah dengan rumah tangga kamu yang dah musnah sebelum ni. Tengok. Pak Long sendiri pun guna hal rumah tangga saya sebagai bahan nak kutuk saya. Macam tu ke cara Pak Long nak nasihati orang? Pak Long pun tak payahlah nak sibuk-sibuk jaga tepi kain kita orang. Pak Long fokus anak bini Pak Long tu. Pak Long takkan faham. Kalau setakat ilmu agama je, tak cukup. Astaghfirullahalazim. Pak Long dah selesaikan semua tanggungjawab Pak Long. Selebihnya, antara kamu dengan Allah. Sebagai seorang lelaki dan bekas suami, saya kecewa sangat. Sebab dalam tempoh edah, dia langsung tak menjaga kehormatan saya sebagai bekas suami. Saya buat video ni bukan saya nak burukkan siapa-siapa. Tapi saya nak buat penjelasan sebelum gambar ni keluar dan viral dekat semua tempat. Sebelum ni semua orang nampak hidup dia senang. Cantik, elok, tersusun rapi. Tapi bila semua benda ni keluar, saya rasa macam senang tu datang daripada mana? Kau ngajar. Okey,